Saya akan berkongsi amalan terbaik bertajuk EXIST, Advancing Exploration in STEM, iaitu suatu inisiatif kepimpinan sekolah yang dilaksanakan bagi meningkatkan penglibatan murid dalam bidang STEM melalui pendekatan yang sistematik, kolaboratif dan mampan. Amalan ini bermula semasa saya menerajui SMK Tengku Mahmud II melalui program penambahbaikan sekolah PGB Prime sebelum diteruskan dan diperkasakan di SMA Ittifaqiyah. Pelaksanaan EXIST berpandukan model pengurusan perubahan John Kotter. Model ini membantu membina kesedaran terhadap keperluan perubahan, membentuk pasukan yang mantap, menetapkan visi yang jelas, menghapuskan halangan, menghasilkan kejayaan awal dan membudayakan perubahan secara lestari. Analisis data menunjukkan penglibatan murid dalam aktiviti STEM hanya 20% bagi tahun 2022 dan 2023. Isu ini memberi kesan kepada minat, keyakinan dan pencapaian murid dalam bidang STEM. Punca utama ialah kurang pendedahan kepada STEM, motivasi murid yang rendah, kepakaran guru yang terhad dan jaringan strategi yang masih kurang. Antara sasaran yang ingin capai termasuklah meningkatkan penglibatan murid dalam STEM, meningkatkan pencapaian mata pelajaran STEM, memperbanyak penyertaan pertandingan inovasi dan melahirkan murid berkemahiran abad ke-21. Program EXIST dirancang secara sistematik bermula dengan analisis data, perancangan strategi, pelaksanaan intervensi, pemantauan, penilaian impak dan penambahbaikan berterusan. Jejak STEM memberi pendedahan awal kepada murid melalui lawatan, perkongsian kerjaya dan kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi serta agensi luar. STEM Burst dilaksanakan 2 kali setahun menggunakan pendekatan Project Based Learning. Murid menghasilkan projek, membentangkan hasil dan dinilai oleh guru serta rakan strategi. Workshop STEM Outreach, setiap kelab dan persatuan perlu menghantar peserta untuk menyertai pertandingan atau bengkel STEM yang diadakan. Antara workshop STEM Outreach ialah roket air, kereta belon, solar car, teknologi hijau, reka bentuk makanan dan membina jambatan. Pelbagai aktiviti matematik dan sains seperti klinik matematik, bijak sifir, smart science dan bengkel fantastik sains dilaksanakan bagi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Program ini meningkatkan penyertaan murid dalam STEM, pencapaian akademik, penguasaan mata pelajaran STEM dan penyertaan pertandingan inovasi. Keberhasilan intervensi impak utama, peningkatan pelibatan murid dalam aktiviti STEM. Antara kejayaan yang dicapai ialah Green Bliss Therapy, pencapaian pertandingan inovasi antarabangsa, Gold Award International Teacher Award, pencapaian murid dengan 1 emas dan 3 perak, peningkatan keputusan SPM, calon straight A serta anugerah STEM ExxonMobil. Manakala impak sampingan ialah peningkatan peratus pencapaian TP3 dan ke atas bagi subjek STEM. Cabaran utama ialah kepakaran guru, kekangan kewangan dan motivasi murid. Penyelesaiannya ialah PLC, jaringan strategi, tajaan luar serta pewujudan guru muda STEM. Cadangan kelestarian Way Forward bagi tahun 2025, 30 penyertaan peringkat antarabangsa, manakala tahun 2026, 60 penyertaan peringkat antarabangsa.
Amalan Exist diteruskan melalui kolaborasi antara SMK Tengku Mahmud II dan SMA Ittifaqiyah bagi memastikan budaya STEM terus berkembang. Sebagai penutup, saya percaya kejayaan STEM bergantung kepada kepimpinan yang berwawasan, guru yang komited dan kolaborasi yang kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang kepentingan membudayakan STEM di sekolah. Membudayakan STEM di sekolah dapat dilaksanakan melalui aktiviti pembelajaran yang bermakna dan juga menyeronokkan berasaskan projek dan penyelesaian masalah. Guru-guru perlu memaksimumkan integrasi elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan juga luar kelas. Program-program STEM yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti Carnival STEM, Pertandingan Inovasi Muda STEM, Robotik dan Drone Challenge, Eksplorasi Matematik serta Coding Challenge akan dapat meningkatkan pelibatan aktif murid-murid, pelibatan guru-guru, ibu bapa dan komuniti setempat dalam memupuk minat, kreativiti, pemikiran kritis dan inovatif sekaligus menjadikan STEM sebagai budaya dalam kehidupan seharian warga sekolah. Ini juga dapat melahirkan murid-murid yang mampu menyelesaikan masalah, berfikiran inovatif dan sentiasa meningkatkan semangat inquiry, semangat ingin tahu bagi mengatasi apa-apa masalah dalam kehidupan. STEM bukan sekadar subjek, ia adalah masa depan yang sedang kita bina hari ini. Sekian, terima kasih.